Korang kalau boleh kan, janganlah buat macam aku ni. Ini kali kedua aku buang rod macam tu je. Masuk aku buang rod tu, rod aku patah. Share repeater 2 ni, baru je aku naikkan 2 kilo hari tu. Lepas tu aku dah sagiskan kat kawan aku, pakai untuk buat main kolam. Naik juga, naik. Tak ada masalah dengan rod ni. Tapi apa yang aku buat, hari ni aku ulang lagi kesilapan aku yang lalu. Drag aku setkan kepada maksimum, paling ketat. Walaupun ikan tu kecil, drag aku ketat, aku sentap dengan kuat. Dia telah memberikan beban sekaligus, okey? Sekaligus dekat pada rod. So dia patah lah dekat join tengah-tengah tu. Aku tak adalah pandai sangat, tapi aku rasa itulah punca dia. Mantap geng. Sekali lagi saiz. Okey. Hari ni naik saiz dia ini. Mantap geng. Satu kali lagi besar. Tachi kika frog menjangkau